Embas melaksanakan operasi bersepadu pemeriksaan ke atas 3 premis sembelihan di sekitar Bukit Pinang dan Pekan Cina baru-baru ini. Operasi yang melibatkan unit Inspektorat Bahagian Penguatkuasaan dan Bahagian Pelesenan ini dijalankan bagi memastikan semua pengusaha mematuhi aspek kebersihan, keselamatan serta pelesenan mengikut peruntukan undang-undang. Hasil pemeriksaan terhadap 2 premis sembelihan ayam di Bukit Pinang serta 1 premis sembelihan babi di Pekan Cina sebanyak 3 kompaun telah dikeluarkan. 2 kompaun di bawah Undang-Undang Kecil Pelesenan Establishment Makanan 1989 melibatkan kesalahan tidak menyediakan perangkap minyak serta kegagalan menyelenggara premis dalam keadaan bersih. Manakala satu lagi kompaun dikeluarkan di bawah Undang-Undang Kecil Premis Trade Perniagaan dan Perindustrian Embas 2010 atas kesalahan menyediakan asrama pekerja tanpa lesen yang sah. Penilaian penggradan kebersihan pula mendapati hanya 1 premis mencapai tahap baik, manakala 2 lagi berada pada tahap kurang memuaskan.